kita hari ini ialah apa yang kita rancang 5 ke 10 tahun yang lalu. Yang lepas tuan-puan. Sekarang kita rancang dan kita bina kehidupan kita lagi 5 ke 10 tahun. Yang baru. Tuan-puan, saya dah pandang ke belakang. Saya dah dengan Public Goal 15 tahun. Saya pandang ke belakang, ada tak dalam 15 tahun ni orang yang betul-betul follow saya jatuh lingkup? Sebab follow saya, dia ada hutang yang banyak. Sebab follow saya, habis duit saving dia. Sebab follow saya, dia terjerat dengan masalah kewangan. Saya tengok, ada tak? Tak ada satu pun, teman. Yang makin kaya tu makin ramai. Tapi saya tak ajar mereka buat hari ni, bulan depan kaya. Nak betul-betul kaya dengan Public Goal, siapa yang jadi dealer Public Goal, ambil masa betul-betul 3 ke 5 tahun. Kaya. 3 ke 5 tahun je. Siapa yang kata nak pencen lagi 5 tahun, dengan Public Goal ni ada. Boleh. Buat betul-betul. Dengan syarat buat betul-betul. Masa belajar, masa buat bisnes. Masa pergi kerja. Buat betul-betul. Jangan buat lebih kurang. Ini ya tuan-puan, dekat depan ni, waktu orang tak ada, dia ada. Waktu orang tak ada, datang kelas ni tawau ni. Tawau ni, orang tawau dulu. Waktu tak ada orang tawau, 3 orang je tuan-puan. Salah satunya Encik Hafiz. 3 orang tuan-puan. Sekarang ni siapa 3 tuan-puan? Encik Hafiz, tahun depan fly dengan Public Goal, business class. Satu Kak Sumarni, pergi fly dah berapa kali dah dengan Public Goal. Suami isteri, Public Goal bawa. 3 orang yang dulu. Yang tak ada siapa percaya Public Goal ditawau. Kesian tuan-puan, saya kesian tengok. Tawau 3 orang je dulu. Cik Azmi semua tak ada lagi waktu tu. Waktu orang tak percaya, dia percaya. Waktu orang tak buat, dia buat. Jadi kejayaan dia ni hari ni bukanlah yang dia buat bulan lepas, bukan dia buat tahun lepas. Dulu, sebab tu saya cakap, kita hari ni ialah apa yang kita rancang 5 ke 10 tahun yang lalu. Yang lepas tuan-puan. Sekarang kita rancang dan kita bina kehidupan kita lagi 5 ke 10 tahun. Yang baru. Kalau tuan-puan betul nak ni, okey, 1.2 juta, tuan-puan akan ada kalau tuan-puan nak cash Sebab harta ni banyak jenis Kalau nak cash 1.2 juta, 5 ke 10 tahun tuan-puan akan dapat. Tuan-puan nak tengok dalam account bank ada 1 juta lebih, 5 ke 10 tahun possible. Okey. Jadi inilah okey. Saya fikir kalau saya ada 1.2 juta ni, 1.2 juta, saya boleh dapat hasil dia 5,000 sebulan. Hasil. Saya bukan nak ada 1 juta, lepas tu pergi belanja sana, belanja sini, renovate rumah, pergi berjalan sana, lepas tu habis, lepas tu kena kerja pula. Tak. Itu bukan cara orang kaya berfikir. Orang kaya bila dia bina harta, dia tak akan tarak harta dia. Ini tuan-puan kena tahu. Ini mindset orang kaya ialah sentiasa kumpul harta. Dia tak akan tarak harta dia. Dia makan hasilnya saja. 1.2 juta, dapat dividen 5%, dapat 60,000 setahun, bulan-bulan adalah dalam 5,000 sebulan. Nak pakai pun yang ni, bukan yang ni. Ada tanah, makan hasil, kutip hasil saja, bukan pergi jual tanah tu. Ada tanah kebun, ada tanah sawit, bukan pergi jual. Make sure dia ada hasil, makan hasil je. Mindset kena betul tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu, bagilah banyak-banyak duit mesti habis.